Halo guys, Assalamualaikum and selamat pagi. Welcome back my YouTube channel. So sekarang ni I baru bangun tidur. So I rasa I nak buat vlog a day in my life. So hari ni aku lepas bangun tidur tu aku akan kemas rangka kucing aku. Aku akan pergi siram pokok. Lepas tu aku akan pergi siap-siap untuk pergi kerja lah. Pertama sekali lah kita akan kemaskan sangkar kucing seperti yang korang tengok. Kalau korang boleh nampak lah kan, as you can see guys, kalau korang boleh nampak aku punya sangkar kucing aku ni, Masya Allah, sangat-sangatlah bersepah. Aku nampak diorang tu, diorang semua kelaparan. Tahi pun ada banyak kat situ. Tengoklah, ni si Comel. Ayo, hello, good morning. Are you hungry guys? Ni paling besar, ni paling gemuk sekali. Yang ni paling bising ni. Dia ni paling bising ni. Okay, so sekarang ni aku akan bersih dia punya tahi. Aku akan bagi dia punya ayak. And I need to refill dia makanan. And the moment of truth is, okay, kita akan buka dia orang keluar. Tada, keluar. Nah, semua masing-masing bergelimpangan keluar ya, kecuali yang ni. And ni yang paling kecil. Ini paling kecil sekali ni. Nama dia Oyin. Yay. Okay, so sekarang ni aku akan buang dia punya tahi dululah. So kita akan buang dia punya tahi. Makanan dia, so aku akan letakkan dekat dalam dia punya sangkar, bagi dia makan kenyang-kenyang tau. Korang lihatlah pokok bunga aku. Betapa segarnya. Baru saja. Ni pokok periuk kera, kalau korang boleh nampak. Mas sudah menyiram pun sudah. Sekarang ni I nak kena pergi mandi. Biasa kita mandi, siap-siap untuk pergi kerja lah. Hi guys, so by the way, this is my outfit for today untuk pergi kerja. So I use this lanyard sebab I kerja. Oh lupa. So I need to bring my iPad and also my cable charger, and we need to bring the I'm so sorry, this is my MacBook lah. Jadi inilah outfit aku. Simple kan? Kau nampak tak? Kau nampak tak simple? Just simple person. Yes. So let's go to the tempat kerja lah. Ni I tengah edit video. So seperti korang tengok lah, kita tengah edit video kita. And also I edit on my phones, and juga dekat aku punya laptop aku. So beginilah ya kerja aku. And this is my tempat kerja lah, kalau boleh tengok. So I need to finish my editing.
After that, kita akan continue. Kita akan tunggu customer untuk datang, and then kita akan interview customer lah. So macam tu lah kerja hari-hari. And I nak makan roti. Saya lapar, saya nak makan roti. Ni roti yang beli semalam.